Musliha, awak tahu tak sekarang ni ada program apa? Entahlah, saya dengar-dengar ada majlis peluncuran Galeri Madani. Oh, Galeri Madani. Ada kamera lah. Assalamualaikum semua. Bertemu lagi bersama saya Musliha dan saya Husna di channel Mami TV. Pada episod kali ini, sekolah kami mengadakan majlis peluncuran Galeri Madani pada tahun 2025. Majlis ini dirasmikan oleh Puan Hajar Hafazah di Dewan Terbuka Semami. Nantikan kami di ke penghujung rancangan. Inisiatif untuk menubuhkan Galeri Malaysia Madani di sekolah kita adalah merupakan satu langkah penting dalam usaha kita menuju ke arah sebuah negara yang lebih sejahtera, berdaya saing dan maju. Ia juga bertujuan untuk membentuk dan mengukuhkan nilai-nilai murni dalam kalangan kita, generasi muda yang bakal menjadi peneraju negara di masa hadapan. Malaysia Madani adalah sebuah wawasan yang mengajak kita untuk membina masyarakat yang sejahtera, maju dan bertamadun. Konsep ini bukan sahaja berkaitan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan fizikal, tetapi juga mengenai nilai kemanusiaan yang luhur dalam kehidupan seharian kita. Semoga usaha ini akan membentuk generasi madani yang bukan sahaja berjaya dalam akademik, tetapi juga berjaya dalam membentuk generasi yang lebih adil, sejahtera dan bertamadun penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Sekian daripada kami, terokai informasi di Semahmi TV.